Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barisan kepimpinan Masjid Jami'ul Hasanat Batu 10, Tuan Nazir Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Halim, barisan para imam, para muazzin, para siap, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadiran Allah. Pada pagi ini Allah masih berikan kita ruang kehidupan, berikan kita kesempatan, ruang dan peluang untuk kita terus melaksanakan ibadah kepadanya, untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya, untuk kita terus menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat dan patuh kepadanya. Allah juga berikan kita ruang dan peluang untuk kita terus melaksanakan kewajipan-kewajipan yang patut hamba-Nya melakukan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terus berikan kita istiqamah dalam mengerjakan amal-amal salih hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Yang keduanya, tahniah pada tuan-tuan kerana masih lagi hadir mengimarahkan masjid ini dengan solat berjamaah, dengan majlis ilmu, bacaan Al-Quran, zikir, i'tikaf dan sebagainya. Semoga kita semua terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan demi kekuatan hingga kita dapat melaksanakan atau dapat kita ini istiqamah dalam kita berulang alik ke masjid hingga akhir hayat, insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tanian i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Semoga majlis ilmu ini mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya, dan duduk kita ini juga mendapat ganjaran yang sebaik-baik ini. Kita sambung kembali pengajian kita, iaitu masih dalam bab sunat memberitahu berita gembira dan mengucapkan tahniah. Sunat memberitahu tentang berita gembira dan sunat mengucapkan tahniah dengan kebaikan yang diperolehi. Hadis seterusnya berkaitan dengan bab ini. Wa 'an ibni Syamamah qala hadarna Amr bin 'As radhiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil maut fabaka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidari faja'alahu ibnuhu yaqulu ya abatahu ama basharraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza amma basharaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaza fa aqbala biwajhihi faqala inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Inni qad kuntu ala atbaqin salasin laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni wa la ahabba ilayya min an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu falau muttu ala tilkal hali lakuntu min ahlin nar falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ibsutu ubsut
yaminaka fala ubayyi'uka fabasata yaminahu faqabattu yadi faqala ma laka ya Amru qultu aradtu an ashtarita faqala tashtaritu bima hadha qultu an yughfara li qala ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablaha wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a aynayya minhu ijlalan lahu walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u aynayya minhu walau muttu ala tilkal hali la rajawtu an akuna min ahlil jannah thumma walinan asya'a ma adri ma halli fiha fa idza ana muttu fala tasbahanni naihatun wala nar fa idza dafaitumuni fashunnu 'ala turaba shanna thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha hatta astanisa bikum wa anzura ma uraji' bihi rasula rabbi rawahu Muslim. Hadis yang panjang menceritakan tentang seorang sahabat bernama Amr bin As. Ya, seorang sahabat bernama Amr bin As. Siapa ya sahabat yang bernama Amr bin As? Ya, Amr bin As iaitu seorang sahabat yang dulunya orang yang menentang Islam, tetapi mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memeluk Islam. Amr bin As diangkat menggantikan Abu Ubaidillah untuk mengarahkan semua. Antara tokoh yang lewat memeluk Islam iaitu berbanding para sahabat yang lain, iaitu Amr bin As. Pengislamannya serentak dengan Khalid bin Al-Walid. Maknanya dulu Khalid Al-Walid juga seorang panglima perang. Amr bin As juga seorang panglima perang. Iaitu selepas termertainya perjanjian Hudaibiyah. Walaupun begitu, kedua-duanya menjadi tokoh yang begitu menyinar buat Islam. Ketokohan pula semakin terselah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu terutamanya selepas kewafatan Abu Ubaidillah bin Jarrah yang syahid dalam peristiwa pada tahun 18 Hijrah. Ingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Amr bin As ini iaitu pernah bertegas bahawa sekiranya semua orang Quraisy memeluk Islam, dia sekali-kali tidak. Ni tegas ni, iaitu pendiriannya. Walaupun dia kata semua masuk Islam, dia tidak akan sesekali untuk mengikuti mereka. Ini kerana dia sudah beberapa kali terselamat daripada terbunuh daripada peperangan Badar, Uhud dan Khandaq, yang kesemuanya berada kepada pihak musyrikin Makkah memerangi Islam. Tetapi segalanya berubah apabila Amr ditugaskan untuk bertemu dengan Raja Najasyi supaya merayu untuk tidak membenarkan orang Islam berhijrah ke sana dan terus tinggal ke Habsyah. Rupa-rupanya kedatangan ke Habsyah adalah kebetulan dengan pengislaman Raja Najasyi. Dia datang tu ya, untuk bertemu dengan Raja Najasyi supaya Raja Najasyi ini menghalang supaya menghalang umat Islam untuk berhijrah ke situ. Tanpa dia ketahui, rupanya ya, Islam itu sudah sampai kepada Raja Najasyi. Tanpa diketahui oleh Amr bin As, maka terserempak dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Amr bin Umayyah Ad-Damri, untuk memujuk Raja Najasyi. Amr menghadapnya dengan membawa hadiah yang banyak. Ketika hadiah ini diterima dan dilayan dengan baik, ketika itulah Amr memulakan bicaranya.
Kata Imam Al-Waqidi menyebutkan, tadi aku melihat ada seorang yang datang menghadap dan membawa surat. Sebenarnya dia adalah utusan musuh kami yang telah melakukan masalah kepada kami dan membunuh pemimpin-pemimpin kami. Dalam suratnya tadi, serahkanlah dia kepadaku supaya dapat aku membunuhnya. Tiba-tiba Raja Habsyah tadi meradang dan mengangkat tangannya, menampar ke muka Amru mengenai hidungnya sehinggalah berdarah, dan ia berkata, duhai Amru, adakah engkau meminta kepadaku untuk aku serahkan kepadamu utusan dari seorang yang ditatangi oleh malaikat Nabi SAW, iaitu malaikat Jibril yang pernah datang menemui Musa dan Isa supaya aku membunuhnya? Itu perucapan daripada Raja Habsyah tadi. Amr bin As menceritakan perasaannya pada masa itu, kalaulah ada lubang bumi untuk aku menyelamatkan diri, nescaya aku akan masuk ke dalamnya. Betapa malunya dia, dia nak mempengaruhi Raja Habsyah tadi. Akhir sekali diperlakukan sebegitu. Aku berfikir adakah orang Arab dan Ajam percaya kepadanya, tetapi aku tidak percaya. Amr terus berkata, adakah tuan percaya kepadanya? Raja Najasyi menjawab, ya, aku mengakui di sisi Allah, percaya kepadanya demi Allah, dia yakni di pihak yang benar dan dia mesti menang menghadapi orang yang menentangnya, seperti Allah menmenangkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan bala tenteranya. Adakah dikau berjanji kepadaku untuk memasuk Islam? Amr menjawab, ya. Lalu Raja Habsyah menghulurkan tangannya kepada Amr dan berjanji untuk berjanji masuk Islam. Setelah Amr menerima beliau, memerintahkan supaya dibasuh bajunya dan ditukar pakaiannya. Selepas pulang dari Habsyah, inilah Amr terus menuju ke Madinah dan akhirnya memeluk Islam. Itu kisah Amr bin As, yang dahulunya orang yang bertekad tidak mahu bersama-sama kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Akhir sekali bila dia bertemu dengan Raja Habsyah tadi untuk menghalang, untuk memujuk supaya jangan orang Islam untuk berhijrah ke situ, akhir sekali rupa-rupanya Raja Habsyah tadi telah memeluk Islam dan dia telah diperlakukan sedemikian, dan akhir sekali dia pun sekali masuk Islam. Hadis yang kita baca tadi daripada Abu Syamamah, katanya, kami menziarahi Amr bin As radhiyallahu anhu yang sedang sakit tenat. Ia bersedih dan menangis lama dan memalingkan mukanya ke dinding. Kenapa? Dia mengenangkan kisah-kisah yang dulu waktu dia sebelum Islam. Lalu anaknya berkata, wahai ayahandaku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu berita gembira kepada ayahanda? Dan anaknya berkata lagi, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahumu berita gembira sekian-sekian? Lalu Amr pun berpaling kepada anak-anaknya dan berkata, sesungguhnya perkara paling utama kita sediakan ialah mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Walaupun telah dijanjikan oleh Nabi SAW tentang kebaikan, tetapi dia, Amr bin As ini masih risau dan gelisah, sehingga dikatakan bahawa bukankah sesungguhnya perkara paling utama untuk manusia itu sediakan di akhir hayatnya, iaitu mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya aku telah mengalami 3 keadaan. Dia ceritakan dalam keadaan dia tenat, dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia risau. Dia menyatakan bahawa sesungguhnya aku telah mengalami 3 keadaan. Yang pertamanya, aku pernah menjadi orang yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bercita-cita untuk menawannya kemudian membunuhnya. Tadi cerita yang
cerita Amr bin As tadilah. Dia kata dia pernah menjadi orang yang paling benci pada Rasul, pada Nabi. Bukan sahaja dia benci, bahkan dia bercita-cita untuk menawan Nabi, bahkan untuk membunuh. Itu yang dia sedih itu, walaupun dah Islam, dia berjuang untuk agama. Dan Nabi pun, dia antara sahabat Nabi SAW, tetapi masih ada risau dan gelisah di dalam jiwa dan hatinya ketika mana dia sakit dan tenat. Sekiranya aku mati dalam keadaan demikian, diingat balik, kalaulah aku mati dalam keadaan demikian, nescaya termasuklah aku di dalam golongan ahli neraka. Ya tuan-tuan, kita pun begitu, kena muhasabah yang dulu. Walaupun sekarang kita dah berubah, ya, manusia dah berubah, dia dah ke arah kebaikan, dah bertaubat, insaf dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan, dengan kita mengenang kisah-kisah yang dulu yang pernah kita lakukan, lagi-lagi akan bertambah dengan keyakinan, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana Amr bin As ni, dikata kalaulah dia mati dalam keadaan dia benci Nabi, dalam keadaan dalam niat hatinya untuk menawan dan membunuh Nabi, pastinya dia akan masuk neraka. Setelah memasukkan Islam ke dalam jantung hatiku, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya, setelah dia masuk Islam, ya, maka dia berjumpa dengan Nabi, dia datang jumpa Nabi dan dia berkata, hulurkanlah tanganmu ya Rasulullah, ya, hulurkan tanganmu supaya dapat aku memberi ikrar taat setia. Dia suruh Nabi hulurkan tangan untuk dia ikrar taat setia. Ni para sahabat ni, selalu mereka ini melakukan, ya, perjanjian atau taat setia kepada Nabi SAW. Baginda pun menghulurkan tangan kanannya, lalu aku menarik tanganku, lantas Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa hal engkau ini wahai Amr? Kenapa engkau wahai Amr? Aku meletakkan syarat. Baginda bertanya lagi, apa syarat engkau wahai Amr? Aku menjawab, supaya Tuhan memberi keampunan kepada kesalahanku yang lalu. Dia menyatakan kepada Nabi, ya, semoga Allah mengampunkan kesalahan atau dosa-dosanya yang telah lalu. Baginda bersabda, tidakkah engkau tahu bahawa Islam menghapuskan segala perkara-perkara yang engkau lakukan sebelum engkau masuk Islam? Ya, walaupun dia sebelum ini orang yang menentang Islam, walaupun dia sebenarnya orang yang benci pada Nabi, ya, nak bunuh Nabi serta menghalang dakwah Nabi, maka semua itu tidak dikira. Ya, setelah dia masuk Islam, maka tuan-tuan, ya, maka diampunkan segala dosa yang lalu, sebab sebelum ini dia tidak Islam. Sebab tu orang yang masuk Islam, tuan-tuan, kan mu'allaf dan sebagainya, maka yang dulu dibuat, main judi, berzina, minum arak, semua itu tak dikira lah. Dia umpama kain yang putih. Tetapi kita kena apa tuan-tuan, kena dakwah dia, ya, kena bimbing supaya dia tidak mensia-siakan Islamnya tadi. Jangan dia masuk Islam dalam keadaan dia masih melakukan atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dahulu. Ya, masih lagi tak solat, masih lagi main judi, masih lagi minum arak, maka berdosalah waktu itu. Ya, berbeza dengan sebelum tadi. Ni. Maka Nabi menyatakan, tidakkah engkau tahu bahawa Islam menghapuskan segala perkara-perkara yang engkau lakukan sebelum engkau masuk Islam? Hijrah juga menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Ni Nabi cerita, hijrah kamu itu juga telah menghapuskan dosa yang lepas. Begitu juga haji menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Ya, orang melaksanakan haji, ya, kemudian dengan khusyuk, dengan kesungguhan, dengan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, dengan bersungguh-sungguh bahawa haji ini mudah-mudahan diterima oleh Allah taala, maka tuan-tuan, dia hapuskan dosa-dosa yang lalu. Ya, hijrah menghapuskan dosa.
Ya, haji juga menghapuskan dosa. Dari peristiwa itu tidak ada orang yang paling aku sayangi melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila Nabi cakap begitu, dia kata, ya, aku adalah orang yang paling sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah aku tidak dapat menunjukkan pandanganku terhadapnya kerana mengagungkannya. Maksudnya dia sangat puji dan sangat muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku diminta untuk menghuraikan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu aku tidak dapat melakukannya. Dia masih lagi mengingat kisah yang lalu, menyesal atas perbuatan. Dia kata kalau nak huraikan sifat-sifat Nabi ini, ya, orang yang paling dia benci dahulu, sekarang orang yang paling dia sayang, dengan sifat yang sangat terpuji, ya, dengan sifat yang lemah lembut, yang tidak memusuhi walaupun dia dulu paling dimusuhi, maka itulah yang ditunjukkan suri tauladan kepada para sahabat dan umat Islam. Kerana aku tidak pernah menunjukkan pandangan kepadanya atau terhadapnya, jika aku mati dalam keadaan itu, aku harap termasuk dalam golongan ahli-ahli syurga. Ini harapan Amr bin As. Kemudian aku diberi tugas untuk mengatur dan menguruskan beberapa macam persoalan dan masalah, di mana aku sendiri tidak mengetahui apakah keburukan aku padanya. Adakah aku ini di pihak yang benar atau sebaliknya? Oleh sebab itu, apabila aku meninggal dunia, janganlah sekalian menangis dan meratapiku, dan janganlah diiringi dengan api. Ini maknanya, ini antara amalan masyarakat jahiliyah dahulu. Ya, bila ada kematian, ya, dia meratap, menangis. Kemudian apa yang dilakukan lagi, iaitu diiringi dengan api. Maka dia kata, jangan, bila aku sudah mati nanti, janganlah menangis dan meratapi kematiannya, dan janganlah diiringi dengan api. Apabila aku dikebumikan, hendaklah kamu semua menuangkan tanah sedikit demi sedikit ke dalam kubur. Kemudian tinggallah di sekeliling kuburku selama ini, kuburku selama mana orang yang menyembelih unta dan membahagi-bahagikan daging sembelihan tersebut tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Ni umpama ni. Dia kata apa? Ya, Amr bin As mewasiatkan apa? Apabila aku dikebumikan, hendaklah kamu semua menuangkan tanah sedikit demi sedikit di dalam kuburku. Kemudian tinggallah di sekeliling kuburku selama mana orang yang menyembelih unta dan membahagikan daging sembelihan tersebut tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Ni umpama ni. Orang menyembelih, kemudian membahagi-bahagikan, berapa minit lebih kurang gitulah, setengah jam, 1 jam, supaya aku dapat berjinak dengan kamu, menghilangkan kesunyian. Ni tuan-tuan, dan melihat apa yang aku jawab terhadap soalan utusan Tuhanku, iaitu Munkar dan Nakir. Ni dia beri pesanan di akhir hayatnya tadi, kalau dia dikebumikan nanti, ya, tuangkanlah tanah sedikit demi sedikit. Dia nak orang ramai, ya, berada di dalam waktu pengkebumian yang tadi. Kemudian, ya, jangan tinggalkan dia terus. Ya, diberi umpama bagaimana seorang tadi menyembelih haiwan, kemudian mengagihkan tunggu sekejap. Untuk apa dia kata? Dan melihat apa yang aku jawab terhadap soalan utusan Tuhanku Munkar dan Nakir. Kita tak boleh lihat, dia je dia lihat, tetapi dia nak ada orang yang berada di sekelilingnya ketika mana malaikat datang bertemu. Ini tuan-tuan, sebab itulah amalan masyarakat kita, ya, adanya talqin. Walaupun ada sebahagian yang tidak setuju dengan atau menolak, ya, perbuatan tersebut, ini juga antara cara untuk kita, bukan nak teman selama-lamanya dia orang yang sudah meninggal tadi. Paling kurang tuan-tuan, kita titipkan doa, paling kurang kita titipkan hadiah
ya, beberapa ayat Quran dan sebagainya untuk mereka yang baru dikebumikan di alam baru, di tempat baru, ya, pastinya mereka ini kesunyian. Walaupun sahabat ini tuan-tuan orang yang baik, Amr bin As ni seorang yang hebat dalam perjuangan, tetapi tetap mengatakan sedemikian. Maka pengajaran daripada hadis ini, yang pertama, harus menangis di waktu nazak kerana mengingatkan kecuaian dalam beribadah sewaktu hayat, supaya dijadikan pengajaran oleh yang mendengarnya, ya, penyesalan dalam jiwa dan hatinya atas perbuatan yang lalu. Bukan dia nak membuka aibnya, tidak, dia ceritakan, ya, sebab akhir sekali dia sudah menjadi seorang Islam. Yang kedua, sunat menenangkan orang yang hampir mati dengan memberi harapan dan berdoakan untuk rahmat Allah dan keampunannya. Sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi, iaitu dengan hijrah itu dihapuskan dosa, dengan haji itu dihapuskan dosa. Maka itu satu pengharapan yang dia telah lakukan, dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan tadi terhapuslah dosa-dosa yang lalu. Yang ketiganya, sunat berwasiat sebelum meninggal dunia. Antara wasiat tadi, Amr bin As kepada anaknya apa tadi, iaitu, ya, ketika dia meninggal dunia, jangan diratapi, ya, atasnya, jangan diratapi, kemudian jangan dibawa api. Kemudian dipesan lagi kepada anaknya apa lagi tadi, iaitu tuangkan tanah ke dalam kubur tadi sedikit demi sedikit. Kemudian dipesan lagi, jangan kamu terus pulang, iaitu kamu tunggulah tidak terlalu lama dan tidak terlalu sekejap. Diumpamakan tadi seorang yang menyembelih haiwan kemudian mengagih-agihkan, ya, daging tadi. Maka semua itu, ya, untuk beri pesanan kepada warisnya atas apa yang telah diwasiatkan. Yang ketiganya, soalan munkar dan nakir dalam kubur adalah benar. Inilah mazhab ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang diucapkan oleh Amr bin As tadi. Dia kata apa? Supaya aku dapat berjinak dengan kamu, maknanya menghilangkan kesunyian dan melihat apa yang aku jawab terhadap soalan munkar dan nakir. Kemudian yang kelimanya, Islam menuntut umatnya supaya sentiasa berdoa supaya mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Sebagaimana yang kita selalu ungkapkan setiap kali solat, pastinya doa yang, ya, kita tidak tinggalkan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Pendek je tuan-tuan doa ni. Yang kedua, doa yang jangan kita tinggalkan, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab apa tuan-tuan? Semua yang kita ada di dunia ini, kita nak kebahagiaan. Bukan sahaja di dunia, bahkan kebahagiaan di hari akhirat. Dan kita mahukan kita ini terhindar daripada azab api neraka. Itu yang kita harapkan. Maknanya kita doa tadi bukan doa hanya sekadar lisan kita, bahkan tuan-tuan kita doa dengan penghayatan. Bila mana kita doa dengan penghayatan, dengan keinsafan, dengan pengharapan kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan pada setiap waktu, bukan sahaja waktu salat, bahkan waktu-waktu yang lain, Allah kabulkan dan Allah terima. Yang keenam, apabila menziarahi orang yang sedang nazak, hendaklah kita mengajarnya talqin dan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ya, walaupun yang disebutkan oleh Amr bin As tadi, iaitu dia kata apa? Ya, perkara, ya, sesungguhnya perkara yang paling utama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, la ilaha illallah, paling kurang begitu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalaulah tuan-tuan kalimah la ilaha illallah ini sentiasa, ya, berlegar di bibir dan lisan kita, insya-Allah, ya, waktu kita mati pun kita akan mengucapkan kalimah itu. Sebab tu pentingnya dalam kita ini, ya, mengingati Allah dalam lisan kita ni sentiasa zikir. Ya, kalau kita terkejut, kalimah apa? Allahu Akbar. Jangan kita terkejut bunyi lain, mencarut dan sebagainya.
Maknanya dalam apa jua keadaan, kita penat, kita gembira, tetap kita ucapkan kalimah-kalimah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, apabila seseorang memeluk Islam, dengan sendirinya segala maksiat yang dilakukan sebelum Islam akan terhapus, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Walaupun jahat mana pun dia, banyak mana pun dosa yang dilakukan, atau apa-apa jua yang dilakukan, bila dia sudah mengucap kalimah syahadah ini, maka ia bersih, suci daripada dosa-dosa yang lalu. Maka beruntung, ada tuan-tuan di kalangan mu'allaf ni baru beberapa hari memeluk Islam, meninggal dunia. Yang dulunya memang dia ahli, memang bukan ahli maksiat, dia dah memang bukan Islam, tak adalah ahli maksiat, bukan Islam, tetapi bila masuk Islam sahaja baru beberapa hari, tuan-tuan, dia meninggal dunia, mungkin dalam keadaan baru kenal Allah Ta'ala. Maka beruntung bagi, maka kita pun ada peluang begitu. Bukan bermakna kita Islam lama ni banyak dosanya, tidak. Sentiasa kita ini memohon keampunan. Setiap kali lepas solat kita istighfar, dalam sehari kita istighfar paling kurang 100 kali, sebagaimana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa, mungkin dosa kecil yang kita tidak sengaja atau sengaja. Maka pentingnya untuk kita memohon keampunan pada setiap hari dan setiap saat. Seterusnya, berhijrah bersama Nabi menunaikan haji dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Para sahabat dulu dapat sempat berhijrah dengan Nabi. Para sahabat dulu, tuan-tuan, dapat mengerjakan haji dengan Nabi, maka mereka dapat kelebihan tersebut. Kita hari ini ada ruang dan peluang untuk menunaikan haji, maka kita berusaha, berusaha untuk kita sampai atau untuk kita dapat melaksanakan fardu haji, rukun Islam tadi, tuan-tuan. Dengan kita berusaha bukan sahaja kewangan, bahkan dengan fizikal dan mental kita, supaya kita dapat melaksanakan dengan baik, supaya kita dapat menghayati haji tadi, dan akhir kita pulang dalam keadaan suci dan bersih. Kita tinggalkan amalan-amalan yang tidak sepatutnya, perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Tapi janganlah sama, balik pergi haji pun, sebelum haji pun begitu, balik haji pun sama je. Yang bezanya letak kopiah saja. Janganlah begitu, tuan-tuan. Kita nak perubahan tadi bukan kerana manusia, tetapi kerana Allah Ta'ala. Allah dah berikan kita ruang dan peluang, Allah dah berikan kita kesempatan, Allah dah berikan kita kelebihan dapat menunaikan haji, dan moga-moga diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita berusaha untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang seterusnya, dilarang meratapi dan menangis suatu kematian dengan melampaui batas, sebagaimana pesan Amr bin As tadi. Kerana orang yang mati akan menerima balasan di dalam kubur, dan dilarang juga mengiringi jenazah dengan api, kerana perbuatan tersebut menyerupai perbuatan orang musyrikin. Nangis macam mana pun, meratap macam mana pun, tuan-tuan, dia tetap akan dibalas atas perbuatan dia di dunia. Tak gunalah. Kita sedih boleh, tapi jangan sampai meratap, jangan sampai macam-macam lah. Kalau tengok orang-orang yang diceritakan ni banyak pada masyarakat Arab, memang begitu keadaannya. Sebab tu dulu satu ketika Nabi pernah melarang wanita pergi ke kubur. Kemudian Nabi membenarkan. Kerana apa? Kerana waktu itu mereka masih dalam keadaan jahiliyah, masih melaksanakan atau membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tetapi bila mereka ini sudah Islam, mereka ini dah tahu dah hukum hakam dan adab-adabnya, maka Nabi membenarkan untuk mereka ini menziarahi perkuburan. Seterusnya, sunat tunggu di kubur sekadar masa menyembelih unta dan membahagikan daging, yakni tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, dengan membaca doa dan ayat Quran. Ni lebih-lebih lagi siapa, tuan-tuan, ahli keluarga. Kalau kita sahabat handai pun, kita tunggu sekejap, bukan terus balik. Sebab tu kalau kita tunggu talqin tu antaranya lah, itu masa yang sesuai lah, kita tunggu sampai habis. Kalau ahli keluarga, lepas tu pun tak apa, tunggu sekejap lagi.
Kemudian tuan-tuan, ya, kita ziarah dia pada setiap hari pada ahli keluarga. Tengok esok pun tengok, lusa pun tengok. Kerana apa? Kerana dia berada di tempat yang baru. Dia tahu kehadiran kita, ya, cuma kita je tidak nampak keadaan dia bagaimana. Kemudiannya setiap orang Islam yang meninggal dunia akan dibalas mengikuti amalan yang dilakukan semasa ia hidup di dunia. Sebab tu Nabi menyatakan 3 perkara yang akan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Pertama siapa? Pastinya keluarganya. Kedua siapa? Iaitu hartanya. Ketiga iaitu amalannya. 2 akan pulang, keluarganya akan pulang, hartanya akan pulang, yang tinggal amalannya. Mau tidak mau tuan-tuan, kita nak harapkan apa? Amalan kita. Kita kata waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang berdoakan, kedua ibu bapa juga boleh membantu. Ya, tetapi yang paling utama amalan kita. Bukan kita bila seseorang tadi telah meninggal kita sibukkan dengan tahlil sampai tak sempat apa. Keluarga tadi siang tadi sibuk, bukan sibuk, tak cukup tidur dan sebagainya tuan-tuan. Kita malam kita nak buat lagi. Sedangkan yang utama tadi amalan si mati. Kita boleh bantu sedikit demi sedikit, tapi yang paling utama amalan dia. Ya, maknanya kita ni nak tak mau tidak mahu, ya, kita kena berusaha bagaimana untuk kita meningkatkan ibadah kita, bagaimana kita nak tingkatkan amalan kita. Kerana apa? Yang itulah yang akan membantu kita. Yang hal itu kita bukanlah tidak mengharapkan, tapi mudah-mudahan yang kita tinggalkan tadi, keluarga kita tadi mendoakan, ya, kalau kita tinggalkan harta tadi digunakan dengan perkara yang baik, maka kita juga akan mendapat manfaat daripada. Bukan bermakna keluarga yang tinggal tadi, yang pulang tadi, bukan bermakna harta yang pulang tadi tidak memberi manfaat. Kalaulah keluarga tadi ditinggalkan, ya, berada dalam keadaan soleh solehah, harta tadi tuan-tuan digunakan dengan perkara yang memberi manfaat, si mati juga mendapat manfaat atas apa yang ditinggalkan. Tetapi awas, jika mana keluarga tadi yang ditinggalkan melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, maka si mati pun tuan-tuan tidak dapat apa-apa. Begitu juga harta yang ditinggalkan, dilorongkan ke jalan yang salah, maka dia pun tidak dapat apa-apa manfaat, bahkan mungkin akan dibalas dengan keburukan atas apa yang dia tinggalkan. Mudah-mudahan tuan-tuan, ya, 2 hadis ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita ilmu, ya, bahawasanya, ya, kita kena berusaha. Yang pertama, menyesali atas perbuatan-perbuatan yang lalu. Ya, bukan kita nak mengaibkan diri, tapi kita menginsafkan diri. Yang kedua, kita tuan-tuan memberi pesanan wasiat kepada ahli keluarga kita. Jika mana ada apa-apa pesanan yang kita mahu cakapkan, supaya mereka ini beringat dan melaksanakan apa yang telah kita wasiatkan. Yang seterusnya, yang paling utama, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iaitu adalah penjamin untuk kita ini dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Akhir hayat kita, ya, kita mengucapkan kalimah yang paling agung, kita mengesakan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan diri saya sendiri. Usikum wa nafsi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, terimalah amalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.